TVET ni pakai PTPTN. Okey, untuk maklumat anda, yang ni masih lagi ramai tak tahu sebenarnya ataupun masih confused. Okey, untuk PTPTN inilah sebuah institusi pembiayaan untuk anda sambung belajar. So, kepada anda yang nak sambung belajar ke aliran akademik, macam contoh IPTA, IPTS, program-program yang boleh katakan ada MQA dan sebagainya, anda kalau nak buat pembinjaman pembiayaan kewangan adalah dengan PTPTN. So, sekiranya anda masuk aliran kemahiran, termasuknya TVET ataupun program-program yang berkaitan dengan hands-on dan juga berkaitan dengan kemahiran, anda perlu mohon pembiayaannya dengan PTPK, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, iaitu memang fokus pembiayaan kewangan itu adalah program-program berkemahiran. So, sekiranya anda berminat, anda boleh tanya kolej yang anda apply tersebut, apakah pembiayaan yang diberikan? Adakah daripada PTPK ataupun daripada institusi tersebut? Contohnya dengan Giat Mara ataupun IKM, iaitu daripada Majlis Amanah Rakyat. Tanya dulu kolej tersebut, apakah pembiayaan yang diberikan?